Lepas tu? Kalau nak gaduh tak mau tau. Tak mau gaduh dengan kau. Sekarang I cakap dengan you, I nak gaduh kau. Tengok. Tak boleh lembut-lembut meh? Tak, sekarang I cakap dengan you, I nak gaduh kau. I mana tahu. I cuma nasihat jangan gaduh. I tak mau gaduh. Sekarang I call you, sekarang I mau gaduh dengan you kau. Mana tahu. Dah tu. Tengok. I tak suka dia macam sekarang nak gaduh dengan you ke? Sekarang nak gaduh. Tengok. Perempuan akan rasa macam mana you tak boleh relax macam. Ya, sekarang I tanya dengan you, I mau gaduh dengan you ke? I call you sekarang. Slow cakap lah. I tak suka you. Nak slow pula. Kena relation pula. Tak ada produk lagi. Kena relation pula. Apa tu? Tak ada. Sekarang I nak cakap dengan you ke? You nak tengok live? Tak, tadi saya kena relation dah. Tak boleh jual barang dah. Ini account pun hilang dah. Cakap po ni. Bukan. Tadi dia tunjuk. Lepas tu dia keluar sampai kuning terus hilang dah. Alamak. Ya? You nak saya buka loudspeaker ke? Buka lah loudspeaker, tak ada apa-apa. Lepas tu? I nak gaduh dengan you kan, tak kan? Cakap pelan-pelan lah. I tak suka dia cara macam tu. You cakap pelan-pelan. I tak ada gaduh dengan you. I punya pattern macam tu. Macam mana I mau cakap slow-slow? You boleh tak lembut sama I? Gila lembut sama you bila I nak ada anak. I kalau macam you macam bila nak ada anak? Perempuan mana boleh kahwin? Susah nak dapat apa yang dia cakap tau. Lah, you nak I lembut macam you. I cakap I nak you lembut sama I cakap. Lembut. I kalau lembut jadi Tony. Boleh lah you sama dengan Tony. You sama Tony lah. Tengok. Bila aku keras lagi cakap aku keras pula. You cakap pelan-pelan lah. Cakap baik-baik lah. Ni macam tu. Macam nak gaduh. I girlfriend you tau. Bukannya apa. Apa? Nak gaduh? Nak pergi apa? Macam orang apa? Hutang you apa dia. You cakap apa? Sekarang you cakap apa? Semua ni apa you cakap ni apa? Cakap. Boleh cakap slow sikit lah. Lembut sikit lah. Apa pasal? Sekarang apa pasal? Tak mau macam tu. Tengok macam nak macam gangster tau. Nak kena ikut pula dah dia cakap pula. Sekarang sangat susah lah kalau nak cakap lembut dengan I. Sekarang tak susah lah. Kau lah tiba-tiba cakap macam ni. Sebelum ni elok je. Tiba-tiba jadi macam tu. Memang macam tu lah. Pergi tidur lah ni. I tak makan. Nampak. Sekarang siapa yang suruh pergi tidur? Siapa? Aku say I nak kena pergi tidur pula. I punya suka lah. I mau tidur ke apa. Syok-syok I mau tidur. I mau bangun. Apa say? You siapa mau suruh I tidur? Okay. Habis tu. I mau cakap kau dengan you. I call you. Mau call you. Bukan you panggil. I call you. Suruh you pergi sama I suruh tidur. Macam tu I diam lah. Suruh I tidur. I tak mau tidur. Apa saya mau suruh I tidur? Tunggu kahwin lah. Nanti kalau you panggil tidur baru I ikut you tidur. You pun tak faham lagi. Dia maju. Ni pun dah tua dah. Bulu dah pun nak maju lagi. Dah boleh jadi mak orang dah. Tak pandai pun. Apa yang tak pandai? Nak jadi mak orang pun tak pandai. Itu belakang kira. Nanti I tahu buat anak macam mana. Jangan risau. I nanti belajar dengan I punya kawan semua banyak kahwin. Apa? Apa yang apa?
Awak baru sekarang angkat call. Dulu you ugut-ugut. Mana berani ambil ko. I tak mau gaduh punya I dah cakap. Awak, you ingat apa I pencuri, I penjenayah kau? I tak suka you cara macam tu. You tak suka you kena orang utara mah. Cakap macam ni, macam mana mau cakap lembut-lembut? You tak boleh lembut dengan Apa? you tak boleh lembut sama dengan I Mi. Gila kan lembut sama you. Habis tu I punya baju warna pink. I punya spender warna I pink. cuma I I cuma punya cakap warna pink mau buat. cuma you cakap cara. Susah kan sama I? Memang you susah. Tak apalah. Tiba-tiba tak apa dah, nampak? Si. I cakap dengan I memang susah lah. I cakap you pun tak mengerti bahasa I. Lagi I lagi nak suruh you ubah cara. You asyik-asyik cakap I tak faham. Apa yang I tak faham? Cakap mereka Aizat. Kenapa kita gaduh? Berapa kali sebab apa you cakap you tak faham yang apa? Lah, you cakap tak betul. Cuba you boleh pelan-pelan sabar. Explain. Kalau saya tak betul kan, saya pun belajar. Takkan saya suruh you cakap Cina, you tak pernah cakap Cina sama I kan? Orang pun belum tahu cakap Cina awak ini. Okey je? Ini je. Lepas tu, yang orang sudah belajar banyak dah. Bahasa dah, lagi tak bersyukur. Tapi you tak boleh nafikan orang utara cakap macam tu. Awak you diam. You pun tak boleh nak nafikan kalau I cakap kasar macam tu. Suka hati orang. Nampak? Si? Nampak? Suka hati pula. I dah cakap dah. I suruh you cuba lembut sama I, cakap sama I, jangan macam tu. Nanti saya akan rasa macam you nak gaduh sama I tau. Nak gaduh sama you, I tak gaduh sama you. Penat nak gaduh dengan you. Sama juga kalau I gaduh dengan you, gaduh cakap lagi. Apa you cakap I tak faham. Si? Nak gaduh kan macam tu? Takkan? Diam pula. 1000 orang tengok you dengan I cakap. Oh, you bagi orang dengar. You bagi orang dengar. You suruh I buka. Kau nak bagi dia dengar. Apa dia nak dengar? Lepas tu saya live lah. Saya rindu cakap rindu. Tiba-tiba nak live tak bagi saya dua hati orang tengok tu. Siapa rindu siapa? Tadi I mengaku lah. I tadi mengaku lah. I cakap lah. I memang rindu lah. Tapi tak boleh buat apa pun. Awak you tak boleh buat apa? Apa yang you tak boleh buat apa? Sebelum ni elok I boleh buat apa-apa saja. I buat mah, I boleh buat ni, I boleh buat ni. Saya rindu you tak boleh buat apa-apa. Kita tak mau mencintai yang siapa tak mencintai kita. Ada orang cakap tak mencintai you? Ada? Tak ada kan? Ada yang tulis? Tak ada kan? Ada yang cakap? Tak ada kan? Orang tak rasa sakit hati, hilangkan. Hilang apa? Hilangkan dia punya Apa? Apa you cakap hilang pasangan. apa? You nak kerja sampai you mati ke apa? Boleh lah. I cakap kalau nak mati-mati je, I tak boleh I tak boleh. Tuhan sudah susun dah. Bila you nak mati, Rehat mati. lah. Kena ada time you rehat. You robot. You boleh buat kerja sampai 24 jam. Tak boleh kan? Sakit nanti duit pun tak boleh buat apa dah. Mati duit Orang pun pun tak tak boleh buat apa. sayang pun. Apa ni cakap apa ni?
cakap apa? Kau. Cari duit. Cari duit tu sakit masuk hospital. Duit tu bagi kat hospital macam tu. Atau insurans mah. Nampak? Banyak duit insurans. I tak takut pernah, I takut tak ada duit je. Tidur awal, esok bangun awal, menjaga awal-awal. I memang bangun awal lah. Memang bangun awal, tidur pun tak awal. Tu bukan bangun awal orang panggil. Tidur tak cukup. Sekarang buat apa? Buat perfume lah. Sekarang buat apa? Lepas tu Tutup. Esok bangun awal, pergi rehat. I memang bangun awal lah. Oh, aku nak bangun. Aku semua pergi rehat je. Apa masalah je? Rehat tu sama. Tutup. Rehat, Bel. Tegak sungguh lah ni pun. Sungguh rehat je pun. Bukan suruh pisau kau kat api ke. Boleh rehat kan? Pergi balik rehat. Mandi, cuci makeup tu, cuci muka, rehat. Bukan suruh buat kerja sampai 2 pagi ni. Nanti you ada anak, you kerja, anak you buat apa kat rumah? Ada bibi mah. Habis tu anak dah merelur dah baru nak balik, baru nak bercium anak. Main anak dah. Sebab dulu saya pun macam tu mah. Itu tu you. Sekarang kalau you kahwin dengan I, mampu yang nak buat macam tu. I nak anak I sonok balik dengan ada mak, ada pok dia. Bukan bagi bibi. Bibi tu suruh bibi pun beranak. Bukan kita beranak. Betul anak dapat kasih sayang. Silap-silap anak tu ingat mak dia tu, bibi tu. Anak kan mata kuliah, bibi mata sempit macam nak balik pula macam tu. Sebab dari kecil memang macam tu. Dia tu, dia nak didik anak you macam tu. I dah biasa dah. Dari kecil pun bibi jaga I sampai sekarang, sampai saya besar. Okey, sekarang I tanya you pula. You mau anak you macam tu ke? Itulah baru saya cari usaha rezeki mah. Sebab tu lah I tak mau bagi you kerja teruk-teruk. Cukup time balik. Bukan tak boleh cari duit. Boleh kan? Kenapa suruh you jadi leng? Nangis balik, rehat. Esok bangun pula buat kerja pula. Macam tu je rutin kehidupan. I memang macam tu lah. Setiap hari I memang macam tu. Kerja balik tidur, kerja balik tidur lah. Yalah, you balik tidur, orang balik pukul 10, 11 balik dah. Yang you pukul 2 pun tak balik lagi. Tidur buat apa? Orang berjaya dari I pun tak ada cakap apa pun. I mana berani cakap saya penat. Tahulah kalau orang kaya-kaya semua tak hidup lama. Aku tak tahu. Rehatlah. Nanti anak tak sempat tengok mak dia lagi. Itu tak ada jodoh lah. Apa yang tak ada jodoh pula lah. Ilaha illallah, apa pula tak ada jodoh. You sakit, you pergi hospital, you boleh beli sakit you tu. Tak boleh kan? I sudah terima apa I dah cakap. I sudah terima. You cuma boleh beli insurans saja, tapi you tak dapat beli nyawa mah.
I dah cakap dah, I terima. Kalau esok mati I pun esok mati je. I dah cakap dah. I tanya you pula. Habis tu duit you cari ni buat apa? Itu semua Tuhan dah susun dah. Bila you nak mati ke apa ke, Tuhan dah susun dah. Diam ah. Sekarang I tanya you, duit tu kalau you mati pun tak ada guna kan? Untuk family lah. I tahu untuk family. Sekarang untuk diri you, I cakap dekat diri you. I sudah tak ada nak apa dah. I hidup memang macam tu dah. Faham? Tuhan hidup macam tu. Siapa pula? Aduh, kadang-kadang aku pening lah cakap macam ni. Sekarang I suruh you balik rest. Esok cari duit lain. Okey. Bukan I tak bagi you, oh jangan kerja dah, jangan kerja, duduk rumah saja. Mana? I tak cakap pun macam tu. I cakap you balik rest. Besok bangun pagi kerja pula. Lepas tu cukup time you balik. Okey. Rehat. Okey. Macam tu. Okey. Nak duduk keras. Mana ada Nak duduk kerang? kerja. Nanti you punya anak I tak mau bagi bibi tu. Apa? Gila bagi bibi. Penat-penat buat, penat-penat usaha, malam usaha, siang usaha, lagi bibi jaga. Kalau bibi, dia sayang bibi pada sayang mak nampak dah. Kenapa you nangis ke? Penat. Ingat I tak penat. Oh, no, sian dia penat. Penat kan? Tak ada I kat sisi you kan? Sebab I pernah masa tu tak ada duit mah. You tahu pun you penat. Sekarang you penat, you balik rehat. Okay? Balik, mandi, cuci muka, tak handphone, tak tepi, tidur. Besok bangun buat kerja balik macam biasa. I dah cakap you pun tahu I memang susah nak tidur. I setiap hari I kena paksa diri sampai tunggu kahwin nanti dah tahulah. Tunggu kahwin, okay? Kahwin nanti okay punya. I tahu mak baru macam mana you tidur. Tapi tidur lah you. Nampak? Aku suruh hang tidur, suruh aku tidur pula. Orang cakap nangis. Nangis kan? Kau semua? Sejuk. Sejuk pula. Nak peluk tak boleh lagi, tak halai. You tahu ke halai tu apa? Tahu. Tahu. Nanti kahwin. Malam temu halai, you tahu? Tak tahu. Tak tahu, you tahu I ajak you. I kena kungfu dengan I punya kawan dulu. Lu buat apa lagi? Baliklah tidur. Badan you nak pakai lama nanti, nak guna. Right. Nak balik dah ni. Tahu baru nak balik. Oh, nak kena call baru suruh balik. Sekarang terbalik. Betul-betul I yang pernah keluar, you yang kena duduk rumah. You bagi I balik. Sekarang I kena call you balik pula. Terbalik dunia ni. I pun kadang-kadang jam macam ni. Lagi baik I sentiasa keluar mah. I pun tak keluar pun. Hari-hari kat kedai je. I pun tak keluar pun. Apa benda you cakap ni? Lebih baik keluar. Keluar pun. I pun tak pergi lepak, apa pun tak pergi minum, pun tak pergi mana. I cakap sekarang I pergi lepak.
Dah biar tuan rehat lah balik rumah. Ada rumah kan? Ada rumah kan? Ada rumah tak adanya? Oi, Apa oi? Kurang ajar. ada rumah tak? Ada. Tak ada. Ada. Apa lagi dah? Maknanya tak ada rumah pula. Orang homeless pun tahu duduk bawah jam petang. I dah cakap dah. I sekarang nak buat lagi partition. Saya terus tidur sini buat satu bilik. Elok. Situ lah rumah, situ lah makan, situ dapat berak, situ dapat tidur. Apa pula kau? Memang tu. Kalau nampak lah. Letih cakap. Nah. Pernah tidur lah. Seorang tidur pula. Lepas tu kalau ada anak tidur kat situ. I dah cakap Bibi jaga. Bibi duduk rumah besar-besar. Mak dia tidur kat dekat kedai. Mundur. Sekarang belum ada keluarga mah, belum ada mah. So masa saya masih Awak you boleh. punya, diam Sat. You punya rumah tu mak you bukan keluarga. Bapak you bukan keluarga. Acik bukan keluarga. Kin bukan keluarga. Shin pun kerja sampai sekarang pun belum balik. Dia bukan duduk satu tempat mak dia pergi kerja. Dia lelaki mak you perempuan. Lepas tu awak, perempuan tak perlu kerja. Aduh, dia ni orang cakap link. Tertegak. Biji semua pula. Aku tak tahu dia cakap macam tu. Orang seorang balik tidur je susah ke tidur. Nak balik dah ni. Nak balik dah. Faham, suruh balik tidur pun susah. Macam nak kena buat apa-apa. Hei, Apa? makan belum? Sudah. Dah apa? Petang punya. Petang punya apa dah cakap petang punya apa? Nasi. Nasi apa? Nasi lah. Nasi Nasi apa? ayam. Nasi ayam. Sedap tak? Dah. Penang sedap lagi ke sana sedap lagi? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Dia pun tak pernah bawa apa pergi Penang makan apa sedap punya makanan. Melampau hang. Tak pernah aku cakap tak pernah tak bawa. Bawa apa? Oi. You bawa apa cakap sedap Aku punya? makan Ha? Fahmi, cakotiau, nasi goreng. Pami tu you suka bukan I suka. Cakotiau, you pun cakap sedap mah. Tadi I rindu mah. Nasi goreng. Nak makan Nasi goreng. nasi goreng siapa? Aku tak tahulah cakap semua tak kena. Cakap ni tak kena, cakap ni tak kena. Tapi cakap I tak bawa. Nasi kenak yang bawa tu. Tony bawa. Nasi ayam juga. Nak balik tak boleh balik ke apa dah. Awak aku pintu ni pun nak tutup switch apa seribu switch. Nak kena kemas kedai dulu. Sabarlah. Sabar pula. Semalam I pun kerja sampai malam baru. Apa dia? Tak lah. Tak ada. Benda apa? Tak ada. Dah boleh tidur. Kemas. You cakap you kerja apa? Sekarang mana ada pekerja? Kerja apa tadi? You ingat pekerja boleh ikut you. You ingat semua orang boleh ikut sama macam tu. Kerja. Macam apa? Macam apa? Kerja lah. Boleh ikut kerja masa macam tu. Tak lah, sebab tu lah cakap. You kena balik rest juga. Besok
lah ni buat pula. Dia bayar kerja, dia buka office, dia kemas lah. Kemas, lepas tu kalau tak ada pun lambat. Macam mana? Kalau tak ada pun lambat. Kalau saya tak datang awal pun tak boleh settle. Lepas tu, nak kena IP juga baru settle macam tu. Tak perlu. Maksud tu saya sendiri pergi. Sendiri kena datang. Sendiri kena datang. Sendiri kena pergi, sendiri kena datang. Dia cakap lah, I sendiri kena main. Kena buat Sendiri kerja. kena datang kedai. Kena buat kerja sendiri. Sebab saya nak cepat macam hari ni. Lepas tu hari ni dia orang beli masih sempat terus post punya tau. Itulah cakap dulu siapa macam tu lah. Aku banyak-banyak kali siapa tak bangun. Ya, nak cakap saya dulu Sudah ubah dah. Hari ni bangun pukul berapa? Ada lah, rahsia lah. Siapa suruh you tak call I, mana I nak cerita kat you. Walaupun I call you, you pernah bangun meh? Pernah lah bangun angkat call you. Berapa kali I call you baru bangun? I bangun. Geram betul ya aku ni. Susah. Sekarang I cakap dengan you. You cakap I bangun ke tak? Betul tak? I angkat call you tu apa saya? Tak bangun. I dalam mimpi cakap call dengan you. Tak kan? Ambil call berapa kali baru you? Apa saya nak ambil call? Sedangkan I angkat call, saya mau ambil. You tak boleh cakap pelan-pelan. Itu angkat, bukan ambil call. Saya nak Mana I cakap Cina sama you? Tak ada pun. tak boleh cakap macam tak boleh cakap ni salah. Sebenarnya dia punya ayat macam angkat call ada apa. Nak cakap macam tu buat apa? Dah, I punya cakap macam ni. Apa saya nak kena ubah? Kau susah nak ubah. Sebab I tak boleh. I boleh dengar. Tengok. I 26 tahun I hidup. I nak kena ubah I punya cakap. Okey, sekarang I ubah you cakap. You cakap pilih balik dengan I macam Kalau macam tu lain kali saya tak langsung tak mau belajar lah, okey? Lain kali jangan. Dah, sekarang I tanya you apa? Apa dah? Sekarang apa dah? Apa I cakap dah sama you? Betul lah pepatah pernah cakap, perempuan tak pernah salah. Laki pun sama. Laki mana ada salah? Anak tu utara. Anak utara mana ada salah? Kasar dia pun cakap. Macam mana? Memanglah kasar. Memang kasar. Kalau nak cakap kasar, memang kasar. Kalau I okey lah I cakap. Kalau I kasar, apa saya kita boleh cinta sebelum ni? Tengok pun sampai baru berapa bulan pun sudah gaduh. Jangan cakap mah. Kan I tanya you. Roy. Apa oi? Kurang ajar you. Tapi tu nak kena panggil apa kat you? Panggil nama I lah, Princess Belle. Princess Belle. Ngambui melampau lah. Gaduh-gaduh nak kena Princess Belle. Panggil nama betul lah, nama IC. Tak ada orang panggil I nama IC punya. Sekarang I bagi nama IC tak pasal. Tak nak aku panggil nama IC. Habis tu you... Koyo dia Husaini dah kira. Dah, sekarang kalau you cakap macam tu, habis tu you macam saya aku sebut Princess Belle, sila masuk. Tak macam tu kan, dok kan. Masuk bilik nombor 1. Tak kan. DJ Yeng, bilik nombor 1. Macam tu. Masa you nangis? I cakap dah hidung sejuk. Hidung siapa? Sejuk. Hidung saja sejuk. I cakap sejuk. Running nose. Cakap English you pun tak faham. I tahu mau you cakap English. What you talking about me? Hidung sejuk. Habis tu badan tak sejuk. Kalau tak sejuk. Balik belum? Sampai rumah belum? Tutup. Tutup? Tutup apa? Komputer.
Sekarang sudah ada pattern lah. Ada komputer. Sejak I tak ada sudah ada komputer semua. Abang bagi I punya mah. Oh. Betul. Takkan kita yang harap dengan orang lain tunggu dia beli bagi I. Cikgu kan. I pun kadang-kadang tak mau mengharap sangat. Mengharap hang ni pandai cakap Hang pun pandai cakap. Sudah cakap pandai sangat. Dalam saya cakap tadi, I tak ada pun. I tak tengok live you pun. I lalu tengok I duk kata sakan. Syok dia duk kata. Kata apa? I cakap semua pun jujur mah. Mana ada satu Jujur. ayat salah? Mana ada satu ayat salah? Diam. Nak mula gaduh, lagi gaduh pula lagi. Nah, siapa nak mula lah gaduh dulu. Oi, ada ikon puasa panas ni. Okay dah, I nak balik dah. Balik ni apa? Bicycle? Sampai rumah. Ingat tak? I baru je turun sampai rumah. Sampai rumah. Belum. Oh mati. Lupa pula. Cepat Bel, hati-hati drive. Cepat Bel masuk kereta. Okey je lah, sekincan. Ya orang suruh I cepat-cepat masuk kereta. Sekarang you kena call I, you kena minta maaf dengan I. Minta apa? Minta maaf. Lagi. Mati. Jatuh dalam dah. Mati apa? So minta maaf pun nak mati. Bukan, I tak cakap. Saya punya kunci jatuh dalam. Susah lah pegang phone. Taklah full dalam beg dulu. Bagilah I duduk dalam beg. I tutup live ah.